Poin kedua ataupun emas ataupun kriteria yang kedua yang terbaik adalah spread yang nipis. Ni orang nak kata spread ni apa? Kalau orang lain mungkin dia faham susun nilai. Tapi tuan-puan, yang tepat adalah spread adalah peratusan perbezaan antara harga jual dan harga beli emas. Harga jual macam mana? Contohlah saya beli ke syarikat ni 1 gram emas yang dia jual adalah sekitar RM600. Itu harga jual. Berapa banyak syarikat tu jual kat saya dengan emas berapa ringgit. Kalau harga beli macam mana? Harga beli ni macam ni. Contohlah saya pergi ke syarikat ni, saya nak jual balik emas 1 gram tu, dia beli, syarikat tu beli dengan sekitar harga 500. So tuan-puan, sini kita nampak lah rugi. Sebab lah saya beli emas 1 gram 600. Lepas tu kenapa saya jual balik, public syarikat tu hanya bayar 500. Tuan-puan, memang rugi kalau kita beli emas hari ni, kita jual esok. Beli emas hari ni, jual bulan depan. Sebab saya sarankan tuan-puan, bukan saya sarankan, nasihat pakar-pakar pun, emas ni adalah untuk simpanan 2 tahun ke atas. Kalau kita ada simpanan yang tak nak guna dalam masa 2 tahun, nak apa, preparation untuk dana perkahwinan, nak beli rumah, beli kereta dan haji umrah, ini terbaik untuk simpan emas sebab dia jangka panjang. So situ kita takkan rugi lah. Dan tuan-puan, spread ataupun susun nilai yang sesuai, yang menguntungkan adalah 10% ke bawah. Kalau tuan-puan dapat tahu spread kedai emas ataupun syarikat tu lebih pada 10%, elakkan sebab tu agak merugikan kita. So tuan-puan, dapat sesuatu, kalau bermanfaat tuan-puan boleh save dan share dan nantikan untuk poin yang seterusnya.